Hello guys, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Aiman Fadil. So, hari ni saya nak share korang lah. Okay, setelah setahun lebih saya menggunakan Duke 790 ni. Bagi pendapat saya, siapakah antara orang yang sesuai ambil 790 ni? Okay, yang pertama, okay, orang yang sesuai untuk ambil 790 ni adalah antara orang yang ingin upgrade motor dia daripada sisi kecil ke sisi besar, iaitu daripada bawah 250 nak ke 1000 lah, 1900 dan ke atas. Jadi untuk upgrade daripada sisi kecil 200 macam tu ke 1000 kadang-kadang bukan mudah ya, sebab ianya perubahan dari segi fizikal motor, kelajuan motor dan macam-macam lagi. Jadi kalau korang yang berminat, memang ada cita-cita nak upgrade ke sisi besar 1000 ke atas, adalah sesuai untuk korang ambil 790 ini. Untuk apa? Untuk korang praktis lah, biasakan diri dengan menggunakan sisi besar. Dia kenapa? Sebab ianya boleh mengelakkan korang lah daripada berlakunya perubahan yang drastik ketika membawa motor, dan menyebabkan korang tak boleh nak handle motor dengan baik dan menyebabkan kemalangan. Okey, sebab power delivery sisi besar dan sisi kecil adalah berbeza. Walaupun korang kata motor sekian-sekian bolehlah pergi dalam 180, contoh kan, tapi 180 dia berbeza dengan 180 sisi 790 dan ke atas. Power dia, power delivery, toki dia tu lain. Korang pulas terus boleh pergi. Jadi lebih baiklah korang praktis ya. Kadang-kadang mungkin kata membazir lah beli. Dia tak membazir sebenarnya. Sebab kalau ada orang yang fikir long term punya enjoyment motorcycle macam saya lah, saya memang ada cita-cita nak ambil 1000cc ya. InsyaAllah satu hari nanti, doakan saya. Tapi untuk permulaan ni saya pun ambil 790 kerana saya rasa motor ni lah paling suit untuk saya untuk training ke arah yang lebih besar. Sebab untuk 790 ni pun saya tak beranilah nak constant 200. Saya pernah cecah 200 lebih, tapi dalam masa yang sekejap sahaja. Bukan kok kita kata cruising 200 lah. Paling-paling pun saya berani cruising 180. Itu yang biasa saya buat lah. Tak adalah biasa, tapi boleh buat kan. 190 okey lagi. Walaupun beza dengan 200 tu dia punya angin dia, back pressure dia semua lain back pressure, angin pada badan semua, handling motor, vibration lah, macam-macam lagi lah. Benda tu semua tu memang korang kena feel, korang kena train, barulah korang boleh bawa motor dengan lebih yakin. Macam saya lah, saya masa mula-mula bawa 790 ni, saya pakai rain mode. Okay, bagusnya motor ni dah ada dia punya setting rain, street dengan sport yang standard. Yang kalau yang baru-baru ni ataupun yang ada edition, ada track pack, ada power pack. Track pack dengan power pack kita boleh adjust lah, kita ada manual adjustment. Tapi untuk tiga tu lah, rain, sport dengan street tu memang KTM dah set ECU dia untuk power delivery dia macam mana. So kalau orang yang baru nak main, pakai macam saya, pakai rain mode lah, dia memang akan cut korang punya performance sikit lah. Tapi lepas korang rasa korang dah okey, korang dah boleh tangkap power delivery dia semua, korang main lah street untuk standard lah. Saya main street standard. Tapi kalau saya nak agresif, jalan corner-corner, saya akan ambil sport lah. Dan track tu kadang-kadang kalau lebih nak apa kata agresif, track. Jadi so korang yang baru nak
orang kata apa, nak berjinak naik ke sisi besar, sesuai nak ambil 79. Okay. Okay, yang kedua, 79 ni sesuai untuk orang yang tengah nak upgrade tapi on budget. Sebab apa? Saya kata motor ni dia tak terlalu mahal dan dia tak terlalu murah. Sebab bila korang nak upgrade sisi besar, korang memang tahu budget dia memang tinggi. Mana ada motor sisi besar yang motor baru lah, harga murah kan, korang boleh belilah yang motor second, motor lama-lama, tapi kita tak tahu condition dia kan. Macam saya prefer motor baru. Sebab saya ni bukanlah yang pakar atau bijak dalam orang kata engine semua ni. Jadi saya lebih baik saya beli motor baru dan saya belajar baru kita tahu nak handle motor ni meragam macam mana semua. Daripada saya ambil motor second dah meragam, saya tak tahu nak buat apa, dah saya pening. Okey, kenapa saya kata bajet sesuai? Okey, sebab harga motor ni adalah lebih kurang 50k. Okay, kalau korang tambah lah sikit exhaust, part jadilah 50 lebih macam tu kan. Which is considerable, masih lagi mampu milik. Sebab kalau korang ambil bulanan dalam berapa tahun, anggaran lah macam saya dah bagi tahu dalam video sebelum ni kan. Tapi tak apa, saya akan ingat, saya remind balik lah. Boleh cecah dalam 7 ke 900 setiap bulan, which is quite affordable lah, sesuai lah. Dia bawah 1000. Jadi korang nak dapat motor yang sedap, yang mantap, yang memang seronok, fun ride, tapi bawah 1000, korang boleh ambil 790 ni lah, KTM Duke. Jadi orang kata apa, masih lagi orang kata bajet tu okey. Sebab once kalau korang dah memang decide nak ambil yang besar, macam contoh saya bagi tahu, kalau 990 tak silap saya 1000 lebih dia punya bulanan. Jadi kalau korang tak nak apa kata ada komitmen yang besar sangat, better korang ambil yang ni lah. Sebab kalau korang just untuk training ataupun korang baru nak mula-mula macam saya lah, nak jinak-jinak, okey je ni. Kalau korang bukan hardcore player ke apa, 790 dah sesuai. Okay, 790 masuk track pun dah okey. Memanglah tak boleh nak compare lah kalau racing. Kalau korang pergi lawan dengan Superbike 1000cc yang besar-besar tu, memang tak boleh lah kan. Tapi motor ni dah cukup sesuai kan. Harga okey, servis pun masih lagi dalam on budget. Jadi memang okey lah kan. Harga mampu milik dan berbaloi. Dan yang ketiga, siapa yang sesuai dengan 790 ni? Confirm lah KTM user. So siapa user 200, 250, 39, kalau korang nak upgrade, korang nak upgrade terus ke 99 boleh, 89 boleh. Tapi kalau korang kata nak value for money, nak enjoy the ride, enjoy ride weekend, boleh buat daily, ambil lah 790 ni. Sebab saya boleh cakap lah, siapa player user KTM, korang memang susah nak lupakan macam mana fun ride-nya KTM. Serius saya cakap. Saya personally memang, saya sebenarnya tak berani ambil 790 atas dasar sebab sebelum ni lah kan. Kalau korang tahu yang model 2017, 2021, tapi Alhamdulillah model 2024 ni saya memang pertaruhkan lah perjudikan kehidupan lah untuk dapat motor ni. Tapi Alhamdulillah lah, dah setahun lebih ni motor ni, Alhamdulillah okey, tak ada problem. Dan saya sebelum beli motor ni, saya dah cuba Z9, saya dah cuba GS8 Suzuki, saya dah try Suzuki 750, dan ada beberapa lagi motor saya dah cuba, saya dah rasa. Tapi
Memang susah lah nak lari. Memang susah nak hilang, nak jauh dah. Memang bila korang dah suka torki KTM ni, memanglah orang akan nak pakai KTM juga kan. So siapa-siapa memang user KTM memang takkan boleh lari lah kan. Tak 79 lain-lain pun okey. Tapi kalau korang macam saya kata nak affordable, nak worth it buy, fun ride semua, ambil lah 790. Okay, alright. So itulah dia tiga perkara lah yang katakan siapa yang sesuai untuk 790 ni lah. Yang pertama, siapa yang nak upgrade motor ke sisi besar, nak praktis. Yang kedua, siapa yang on budget, tak mahu terlalu pau tinggi, boleh ambil ni. Dia tak terlalu murah sangat dan tak terlalu rendah, just nice untuk bulanan. Dan kepada pengguna-pengguna KTM yang sisi kecil nak upgrade, ambil lah ni. Memang sesuai, memang cun. Ramai je user KTM yang sisi kecil, lepas tu dia upgrade ni. Puas, memang puas. Saya tak tipu. So itu sajalah perkongsian kali ni. Kalau korang nak tahu lebih, boleh komen lah. Komen, tanya apa yang korang nak. Kalau saya boleh share, saya share. So guys, itu saja untuk kali ni. Jangan lupa komen, like, share dan subscribe. Jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Ciao.